Penyanyi dan pelakon Daffy memilih untuk tidak berkecil hati dengan dakwaan Lia yang mengaitkan penurunan berat badannya dengan penggunaan bahan terlarang. Sebaliknya, dia menganggap komen tersebut sebagai teguran penuh keprihatinan daripada netizen. "Terima kasih kepada yang bercakap," kata Daffy, atau nama penuhnya Gaddafi Ismail Sabri Yaakob, ketika diminta mengulas komen netizen mengenai perubahan fizikalnya. Menurutnya, dia menerima setiap teguran dengan hati terbuka kerana percaya niat netizen hanyalah kerana risaukan keadaannya. Daffy mengakui dia sendiri tidak menyedari tubuhnya menyusut secara tidak sihat akibat terlalu ekstrim mengawal pemakanan sesuatu yang lahir daripada trauma dibuli ketika zaman kecil. "Berat badan saya pernah mencecah 97 kilogram. Disebabkan berbadan besar, saya pernah teruk, dihina. Pengalaman itu membuatkan saya paranoid sampai sekarang," katanya lagi. Pernah satu ketika, dia mencampurkan 10 biji pil kurus berbeza demi menurunkan berat badan sebelum akhirnya sedar tindakan itu membahayakan kesihatan. "Tidak lama sebelum ini, saya sekali lagi membahayakan diri. Terlalu mengawal pemakanan sampaikan saya tak sedar berat turun secara tidak sihat." Dalam masa sama, Daffy turut menafikan dakwaan kononnya perubahan tubuhnya berpunca daripada buatan orang. "Saya pernah kena buatan orang beberapa tahun lepas, tapi tidaklah buat badan saya kurus, hanya menjadikan saya malas dan asyik tidur." Daffy menegaskan bahawa penurunan berat badannya sebelum ini semata-mata berpunca daripada pemakanan yang terlalu ketat dan bukan kerana perkara mistik mahupun bahan terlarang. Pemilik nama sebenar Gaddafi bin Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atau lebih dikenali sebagai Daffy telah lahir pada 14 Disember 1988, merupakan peserta Akademi Fantasia musim ke-5. Beliau juga merupakan anak lelaki kepada bekas Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob,